Saya dengar ada yang berceramah, kononnya Adun Pakatan Harapan di Johor tidak mendapat apa-apa daripada kerajaan negeri pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz Ghazi. Hari ini langsung kita tak dapat satu sen pun daripada kerajaan negeri. Sebelum buat, Saya terus tertanya-tanya, dia tidak tahu atau dia buat-buat tidak tahu? Dah lupa ingatan ke apa? Sebab yang bercakap itu bukan orang baru dalam politik. Dan selama 4 tahun ini, mereka hadir mesyuarat. Mereka buat permohonan. Mereka berurusan dengan kerajaan. Dan mereka tahu apa yang berlaku. Jadi bila berdiri di atas pentas dan kata tidak dapat apa-apa, memang agak mengherankan. Peruntukan 200,000 setahun itu duit siapa? Mesyuarat MTD, mesyuarat JTPD yang mereka hadiri itu, mesyuarat siapa? Permohonan yang mereka hantar kepada kerajaan selama ini banyak pun telah diluluskan. Kita profesional dan kita matang dalam pentadbiran bila melibatkan rakyat dan bangsa kita. Yang kelakar, masa mesyuarat hadir, masa buat permohonan hadir, masa minta bantuan hadir. Tetapi bila musim pilihan raya tiba, tiba-tiba semuanya kononnya tidak pernah hadir. Nampaknya ada memori yang hilang ikut musim ini. Lagi pelik, selepas kenyataan itu dipersoalkan oleh ramai pihak, tiba-tiba kenyataan mula ditarik semula dan penjelasan mula berubah-ubah. Mula-mula kata tak dapat apa-apa, lepas tu kata lain pula. Terlajak kata buruk padanya.